Sikit durian kami ada menjual sebakul RM30 ya. Penuh-penuh isi. Ada baby Musang King. Baby Musang King. Ada D2. D2. Ya. Datuk Nina. Wow, cantik, sangat cantik. SO. D24 Super SO. Macam-macam ada. Oh, saya lupa. Ada durian special. Jarang-jarang ada. Buah rare. Ni apa? Tembaga. Tembaga. Campur-campur pelbagai variety. RM30 saja. Hai, section ni kita ada jual 3 biji 100. Macam-macam jenis ada. Musang King, udang merah, B24, IOI, SO, semua boleh campur 3 biji 100. Kita boleh tunjuk Okay, yang ini apa? Ni IOI. IOI. Dah punya isi. Nice Okay. Okay, ni D24 Special Pahang. Rauk Pahang. Nice. Kita tengok nice ke kuning. Sangat. Udang merah D13 Golden Bun. Special durian dia. Ini dari Johor. Sangat nice. Semua cantik-cantik ya. Sangat cantik. Semua fresh. Okey, yang ni dia kecil sikit. Kita bagi 4 biji 100. Okey. Dia buah grade B. Kita boleh tengok ya. Ini IOI juga. Ni IOI. Oh, Dia bezanya hanya saiz dia. saiz sahaja. Okey, cantik. Just nice. Sama juga macam udang merah. Nice, kuning. Okey, yang ni 5 biji 100. Lagi kecil, lagi banyak. Macam-macam semua jenis saja. Kita campur, ada Musang King, SO, D24, semua ada. Di section, Blackthorn. Pokok tua, Oci, terbaik. Kita tengok isi dia. First kita tengok barang baru hari-hari barang baru. Yeah, just nice. Oh, cantik. Sangat cantik. Sangat colourful, merah, sangat merah. Harga dia? Harga RM55 1 kilo. Buah garanti, grade A. Di Rizky Durian, kita ada juga jual durian box tanpa kulit. Ada Blackthorn, Musang King, TK, D24 SO, kampung kahwin. Harga kita sudah senaraikan ya. Hari-hari kami durian baru sampai. Terus dari kebun, dusun dan ladang. Kita boleh tengok semua ni baru sampai belum koyak plastik lagi. Kita boleh tengok. Semua ini D2. Buah segar, buah baru, buah sampai hari-hari. Yang ni Super SO hari-hari Super SO hari-hari. Dan nice, kita boleh tengok isi dia. Just nice. Wow. Ya, tengok ni. Kiri kanan belum sempat susun lagi.